Sebelum video dimulakan, korang jangan lupa tekan button subscribe. Percuma je, gang. What's up, Miao? Kita kembali balik satu game horror yang baru, iaitu Night Shift Burritos. Kita jadi kita berniaga burritos pula. Gagap pula aku. Kita berniaga burritos pula yang ni. Song. Okay, buat dengar. Apa ni? Meat, tomatoes, okay. Onions. Tak nampak. Get tortilla for the counter, okay. Good. Now place it on the board so we can add ingredients. Kita main dengan stranger, tak tahu siapa kita main je lah. Dia masuk dah dekat room aku tak. Layan je lah dia. Lovely. Now Bukan aku takut Aku tak takut main Google. Aduh. Oh, okay. Let's have Philly to make dia. Choose any 3 fillings and place them onto the tortilla. Daging, tomato, oh, okay, betul. Kena buang balik. Salsa, setau. Okay. Now roll it into a burrito Dah. and pick it up. Ini staff meal ke? Dah, apa tu? Excellent. Normally Excellent. you would serve that to a customer. Hihihi. But for now, kindly throw it in the trash behind you. Gelak jahat. If you ever ruin an order, which you will, dispose of it in the trash. Oh, kita sedekah hati dia lah. Kesian dia. Kita berlakon. Ingredient trays and Apa benda? Alamak. Traffic, Oh. I know. Itu yang kena beli lah. To refill them, just grab the correct box from the room behind you. Aku rasa sama je macam apa ice cream Seems like the lettuce horror ran tu. out, so go and grab a Cuma new box. sama jangan kena lari luar macam tu. Jadi tengok batu Good. game Now game just pour the lain sikit lettuce ke? into the empty tray. That concludes the basics. Try to remember at least half of it. Okay. The boss may call you at the beginning of your shift. If he does, carefully listen to him. Okay. Good luck. I have a feeling you'll desperately need it. Member buat apa tu? If the lights in the store begin to flicker, you stop whatever you are doing. You stop whatever you are doing. Immediately. You run straight out of the store as fast as you Stay out possibly of the can. store fast as you possibly can. Okay. Why, boss? Why? Trust me, this is not a Trust me, suggestion. not suggestion. Okay, suggestion. I get burrito with tomato, cheese and lettuce. Boleh bang. RM10 bang. Tomato, cheese. Uish. Okay. Salami. Alah. Bazir lah. Ni ke cheese? Aku tak tahu lah dia dengar ke tak apa yang bos kita orang cakap tadi tu. Takut dia dalam buat botol lagi aku je kena. Tengok first day kerja. Tak, aku jenis tak ular-ular tak buat kerja. Korang je yang anggap aku ni dengki sangat. Meat, lettuce, cheese and salsa. 4 bahan tu RM15. Alamak. Okay. Cheers. Sia. Tak tutup pintu bang. Aircon. Bila aircon panas ni. Okay, we told me to okay. Ya, cepatlah.
Lettuce, tomato. Tomato satu. Lah salah. Aduh, boy. Ni. Kau jangan buang. Aku buang cepuk ke kau. Sip. Tak percaya dia ni. Mana tahu dia budak yang umur tipu saya pengalaman 10 tahun FMB. Penipu. Kalau apa-apa kerja. Oh, dive 2. Kita ada dive 2 Oh, canggih lah. Wah! Apa begitu onion cheese tomato. Okay. Ada daging. Dia tak nak daging. Tak nak daging. Alah kau ni. Kerja elok-elok lah. Oh lama. Sekejap tomato tu. Okay. Tomato. Onion. Inilah. Akibat tipu kau punya tu. Kata pengalaman 10 tahun FMB. Ini jadinya. Oh laju dia. Jadi kata apa lapar berkelip kan? Aku tak ingat. Bawang $14. I take a burrito with cheese, meat, tomato and lettuce. Okay. Meat, cheese, tomato, lettuce. Oh ni tak ada. Kau tak baca ke? Bergeram ni aku. Hei. Aku pun sama. Benda. Aku terkejut juga ni. Wait, kedua apa? Apa benda tu? Ni apa benda ni? Apa benda kau buat ni? Apa benda Kenapa aku report Aduh, leceh. Salah satu. Okay. Onion, cheese. Ada daging. Allah, dia nikah. Aku komplain juga kat bos. Geramnya aku. Weh. Kepala je lah. Oi, sakitnya hati aku.
Hai, sakitnya. Sakit pula hati kita. Hai. Nah, balik je, balik. Nyusah orang ni kerja ni. Cepat-cepat cik dah ambil daging. Okey. Wait tomatonya ni je. Okey, boleh. Saya ada tomato dah. Weh, aduh, serabut lah aku. Kalau game macam ni, time kerja pun ada orang macam ni. Sakit hati tu. Kau buka mata tu. Kau tengok ni. Baca. Kau baca ni, betul kau tengok ni. Nampak Cepat. Nanti dah ambil daging. Sikit lagi. Oi. Sebab tu lah aku ambil afterman lah. Ada sebab tau. Kita Lecture tinggal 1. Aku ambil itulah standby. G1. Oh, boleh buat 1 je. Ingat kali dah belah dah. Dia merajuk tu. Okey, dekat. Tu. Tomato. Salsa. Cepat. Hai! So, member hidup. Hoi, kejap aku. Itulah, aku kata jangan main-main. Banyak main je ni. Sekejap. Lecus kan? Geram yang aku. Salah tekan ambil lagi. Tomato, daging, cheese, sayur. Easy. So, kita standby cheese pula. Alamak. Itu aku ke? Dah kenapa siok jump scare dia macam tu? Bang. Ada jump scare tadi.
Saya burrito with meat, cheese, tomato. Boleh. Takkan tak boleh. Cheese tak nak? Oh, okay. Baru nak marah dia. Malu oh. Kau marah. Kau tengah maki dia. Kau yang salah. Hui, malu. Malu oh. Cek. Okey. Cheese, tomato dah, maksudnya sayur. Dengan tu je lah. Go home. Jauh je rumahku. Oh, naik bus stop Okey, tak. Shift 2. Oh, shift 1 pun pilih susah juga. Sedekah lah. One more thing you have to remember. Apa tu? If someone approaches the drive-through window without being in a The car, drive-through window do not without serve being them. in car, you don't serve them. Okay. Itu kan normal. I don't care how whether they say how they ask for. You ignore them and you say nothing. That is not a customer. Tu dia apa, bos? So, lampu berkelip. Tak ada orang drive tu. Ya, tapi mana tahu dia apa tu? Dia apa? Macam kat TikTok dia naik kuda. Kita tak tahu, kita malas. Dia nak jimat minyak. Minyak sekarang mahal oh. Jangan main Dah 200 liter je boleh guna. Agak-agak memang dia jalan kaki. Bos ni cubalah form orang tu. Ya. Kamu pacar terbaikku, walau hanya ada senyum je. Wish, lawa. Akak, pintu dia hilang ke? I like to be cheese, be cheese. Okay. Aku boleh je standby. Alah, bengap ni aku. Tomato. Salsa. Dia standby salsa. Okey. Nak tak? Sama. Berdebar pula jantung aku. Kaya burrito, tomato, ni mi salsa boleh. Betul, onion, meat, salsa. Dia buka. Nanti keluar pula pantat tul. Weh. Ho. Ya, ini naik kereta kan? Naik kereta, okey. Sekejap. Jantung aku macam tak boleh lah.
Alah. Tomato. Salsa. So yang nak habis apa? Just ada onion. Sama. Can I have a little bit meat? Tomato je salsa. Boleh. Jatuh aku sakit. Tomat. Salsa. Okey. Dah bang. Sama. Berapa income kita hari ni? Oh, $8 bah. Boleh ke? Okey lah. Kalau kita convert duit Malaysia banyak tu. Cakap lah kenapa? Alamak. Oi, efek tu agak-agak ah. Bring me burrito with meat, salsa, lettuce, tomato into the tunnel. Tunnel? Limited lagi, limitednya lain. Jap. Jantung aku sakit lah. Bibuto, meat, salsa, tomato, okey. Dia nak daging, sayur, salsa, tomato. Aku benci lah. Hai! Oh, tak ada lah. Alah. Tomato. Apa tadi? Weh, agak-agak hilang. Alamak, aku ni ingat siut. Okey. Cheese, salsa, Kita bantai je lah. Kalau tak salah macam mana suka dia jump scare kan? Sabarlah, aku dah seram ni. Wow! Apa yang jadi? Kita mati ke? Ke sebab aku salah bagi ni? Aku tak ingat. Hilang pula kertas tu. Aduh. Banyak benda lagi aku nak ingat daripada benda surat-surat tu. Surat cerita aku ingat. Aku boleh dah ingat. Tomato cheese salsa. Okey bang. Wah! Dia mahu aku lari lah kau buat bunyi.
Ni macam mana ni? Nak bagi ke apa? Kita tak boleh apa abaikan dan kita buat je lah. Tomato, sayur. Takut pula aku. Okay, ni naik kereta kan? Okay. Cheese. Sayur. Takut lah. Alamak. Salsa, tomato, onion, lettuce. Boleh. Pistol ke? Oh, so kita kena kill je ke nanti? Oh, mak. Kena beli buat tu. Sekejap. Salsa. Tak ada orang. Tengah rehat. Alamak, dia menunggu pula. So kena buat apa? Takkan biar macam ni je. Kau kita pergi toilet pula. Kita berani. Aku nak ke... Oh, jangan bisik. Aduh. Oh, kena bisik pula ke tinggal aku. Oh, jangan tunggu Dah, betul Yeah. Kita balik. Bang, tunggu. Saya takut. Okey, bang, mantap. Bye, bang. Kau ni. Ni sampai naik berapa ni?
Ni shift 3 pula. Oi, ngantuk dah aku Kalau end sini tak boleh Tak boleh. Okey. Here's a rule you must follow. Here's a rule you must follow. Okay. If the toilet clogs, If the you will toilet- unclog it immediately. Apa okay? Because if you don't, something far worse than the smell will start to spread. And trust me, you do not want to find out what that is. Lagi bos ni takutkan aku lah. Gaji dah sikit. 1,007. Try and get burrito with onion, tomato, me and cheese. Okay, boleh. Kita perlu tutup. Alamak. Betul. Ui, aku takut buang bazir. Daging. Sama. Tomato. Oh. Kita tengok bisik. Sama. Hei, dah lah. Askar ni. Alah, salah. Aku nak standby. Apa? Betul lah. Oh. Oi. Okay, dive tu pula. Cepat sikit. Nak ambilkan shift ni. Oh, akak. Onion. Tomato. Salsa. Oh, salsa nak habis. Kita ambil salsa dulu. Salsa. Sedap pun macam ni. Aku makan yang burrito pun yang dekat apa menu semuanya tu, yang ada nasi semua tu. Aku tak tahu betul tak tu burrito ke tak, aku beli je. Aku tak pandai order. Abang polis ah. Okey, boleh. Daging pula.
Dah lah jam scare yang sama je. Bagi jam scare lain. Kalau aku dah sakit jantung, tak kasihan aku. Ha? Aku mati bersama game horror ni. Betul kata game ni jahat. Tak ada. Apa dia? Salah. Oh, cheese nak habis. Kita standby cheese. Thanks a lot. Take care. Okay. Abang, kalau abang boleh duduk sini, kita jaga saya. Kali ni jump scare ni. Tak nak aku. Gila lagi. Selalu macam tu. Nak pergi ke tak? Aku tahu ni si jump scare ni meliput dah jump scare. Sekejap bagi aku ready jantung aku. Okay, let's go. Tak ada apa. Alamak, ni kita keluar juga ke? Tak ada apa. Waktu tu apa aku dah check. Tapi itu tu lah. Apa tu? Aku nampak aku tangkat menjerit. Ui, senyuman apa tu? Ada subjektor dalam muka dia. Okay, nasib betul. Ni lecture satu. Siap. Bang, senyum tu bagi ikhlas lah. Dia tu senyum macam saya ada niat jahat ni. Dia macam tu. Wah, itu hidung kau lah. Sorry, saya tak nampak. Oh. Pahala aku dengar something kat situ pula. Aku dengar something kat toilet tapi aku takut. Bentar! Hah? Manalah aku dengar? Aku tak dengar sangat tadi. Aku macam dengar. Aku ingatkan benda apa tadi kan? Aduh, masa tiba tak boleh dah. Mana aku tahu? Toilet aku tak pernah macam tu. Lepas tu aku macam mungkin bunyi orang tengah berak kan. Kita tak nak mengancam. Nanti kata kita ni pervert. Tak nak macam tu. Kita 20 orang 2 night. Okey lah, GG lah. Game ni patut ni Roblox tak seram. Tapi asal lah penakut sangat berkerai apa tu, hati aku macam ni kot. Kita apalah, nice jugalah kita survive 20 customer. Kita dapat $100 lebih banyak dah juga tu. Okay, tak apa, kita end dulu. Okay, terima kasih menonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, share video ni. Okay, kau boleh try. Tak ada senang sangat game Roblox kan. Kau expect apa. Okay, bye bye.